siapa Salim bin Abdul Rahman ni? Ha? Korang kenal tak? Salim bin Abdul Rahman. Kalau dalam TikTok ini, dia pakai nama Sultan Pemurah. Kenal tak? Pun sudah lama dalam bidang ni lah. Kalau maknanya orang politik, politikus, katel-katel di belakang apa semua. InsyaAllah saya akan kenal lah. Saya boleh tahulah. Sebab dah lama dalam bidang ni kan. Bukan berada di bawah. Saya pernah berada di atas. Macam-macam lah. Kita punya bos dulu arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis kan. Jadi, sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, muncul satu nama. Yang nama dia Datuk. Nama dia Datuk lah. Datuk Salim bin Abdul Rahman. Saya tunjuk gambar ni. Moga-moga korang kenal lah. Saya tak tahulah korang kenal ke tak kenal. Kenal kot. Gambar dia. Nah, hitam sangat Allah, gelap sangat. Sorry. Gelap sangat. Kenal dia? Okay. Siapa dia ni? Kan? Kita tertanya-tanya juga sebab dia lah. Kan? Siapa dia ni? Sebab tengok dia rapat dah dengan Anwar Ibrahim. Lepas tu dia ni selalu bagi gift. Saya tengok selalulah bagi gift. Ramai lah TikToker yang dapat gift daripada dia. Dia bagi rimau, bagi singa. Dia tak pernah bagi gift lah sebab saya tutup gift kan. Jadi, saya tak ada masalah dengan dia. Cuma, dia ni siapa? Sebab ada orang kata dia ni Datuk. Ada orang kata dia ni Datuk Seri. Tapi hasil daripada carian, mungkin seselepas pandang, korang mungkin boleh tolong cari. Hasil daripada carian dalam website penerima pingat ini, nama dia tak ada dalam senarai penerima pingat Datuk DATO. Nama dia juga lagilah tak ada dalam senarai penerima pingat Datuk Seri. Tapi media laporkan dia ni Datuk Seri. Dan ada juga lapor dia ni Datuk. Kan? Contoh macam ni kan. Contoh lah. Saya tunjuk kan. Contoh macam ni. Kan? Datuk Salim bin Abdul Rahman. Datuk Salim. Tapi dalam media juga ada melaporkan bahawa dia ni Datuk Seri. So boleh tolong tak cari tahu dia ni siapa? Dia ni Datuk ke Datuk Seri ataupun dia ni bukan Datuk Seri? Bukan, sebab ada laporan kata dia ni scammer. Kan? Datuk